Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Jalan Cari Rumah. Hari ni kita pergi tengok rumah lagi dekat Kirara Puchong. Cuaca baik. Ini hari cuaca memang baik. Ni Pasapuri Vista Lavender. Bang, nak pergi sini bos. Blok D. Blok D mana ya? Blok D. Ni. Saya merangkap. Mau tengok rumah. Itu depan. Ini dapat tunggu, ambil depan. Parking dulu ambil depan. Dalam 8 boleh tak? 8. Masih bawa air. Duduk sini sudah lama. Ya, Sini ada swimming pool tak ada kan? swimming pool tak ada. Itu sebelah sana ni ada. Ya, sini tak. Kira. Right. Masih Sama. Ini tingkat berapa? Tingkat 2. Tak tinggi mana lah guys. Tingkat 2. Song 6. Gelap ni. Oh. Miko. Go. Okay, rumah ada problem? Ada bocor ke? Tak ada apa. Semua okey lah Semua rumah. okey. Lama ke? Kita ada 1 tahun lebih dah. Oh. Berapa saiz? 9 bilik? Ha? Tapi 1 bilik air je? ada macam tu. Kira 3-2 ke? 3 bilik 2 bilik air. Master title? Kat sini banyak master ke tengok. Tak ada. Swimming pool, 1 parking. Jadi dia kira 1. Oh, mana tingkat 1 lah. Satu yang 1 lah, tapi dia kira bawah kira tingkat 1 kau. Tapi bawah ada rumah tak? Ada. Oh, okey. Kita turun ikut tangga. Exercise sikit. Tak. Dari bawah ni gimana ya? Parking. Oh, parking. Ni ramai parking je. Okey, rumah ni dia punya parking depannya. Ni parking dia, rumah atas ni. Tingkat 1. Ni kira ground floor lah. Jalan dulu. Tengok ada berapa blok. Sana. Oh, sebelah ni swimming pool. Sebelah sana. Yang ni tak ada swimming pool kan. Alright. Ada lagi satu rumah. Ngam-ngam cun-cun. Dekat Sebenyih. Sekarang ni kita kat Sebenyih. Rincing Section 6. So ni rumah dia. Jadi kita try masuk dulu. Hello. Okay, ni bahagian dapur dia. Ada satu toilet. Toilet okey, tak ada leaking. So kalau jual nanti apa dia? Itu I belum decide nanti nak go dengan furniture sekali ke kalau furniture tu maybe sofa dengan dining sahaja. Wardrobe tu I belum decide lagi. Tak apa nak jual ni, semua cantik macam ni. Sebab saya kerja KL. Sekarang duduk mana? Saya balik juga, sometimes saya pergi rumah mak saya.
Dia punya lain ni 18.60. 60. Jadi leaking hari tu. So leaking tu dah repair. Dah repair dah. Alright. Okay miss, thank you so much. Okay miss, thank you. Dalam kat sini hari tu. Jadi kena repair kerja lampu je lah. Jadi sebab waktu pusing atas ni selalu bila rata dia punya atas ni rata memang kena selalu buat waterproofing. Sebab dia akan bertakung air kat atas tu. Alright, dah settle tadi. So next time kita akan cari rumah lain lah. Tak tahu lagi dekat mana. Jumpa next time. Bye bye. Assalamualaikum.